Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hampir 99% orang tak tahu tentang amalan sunat ini yang dia boleh amalkan dalam solat dia. Iaitu pada ayat yang terakhir surah Ad-Duha yang kalau kita baca dalam solat kita, kita baca macam mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tu. Adapun nikmat yang telah Allah kurniakan kepadamu, fahaddith, maka sebutlah, ucapkanlah. Apa yang kita nak ucapkan? Baik, sebelum kita nak rokok, kan kita dah habis baca surah Ad-Duha tadi kan? Baik, sebelum kita nak rokok, kita baca Alhamdulillah. Itu satu sunat yang boleh kita amalkan dalam solat kita. Siapa baru tahu? Tak tahu kan? Okey, baik. Dalam kitab ni ada menghimpunkan tentang 500 sunat-sunat dalam solat yang boleh kita dapatkan hasil dalam satu ibadat solat yang kita kerjakan. Bermacam-macam. Apa antaranya apa ibu ayah? Antaranya 15 sunat ketika mengucapkan amin, 24 sunat berkaitan surah yang dibaca dan berkaitan dengan suara, bermacam lagi, 16 sunat berkaitan ayat yang dibaca, 5 sunat bagi makmum berkaitan berkaitan baca imam. Jadi ibu ayah, kita marilah gandakan amalan sunat yang boleh kita dapatkan dalam solat kita, kita gandakan pahala kita. Sebab apa ulama himpunkan sampai ada 500 sunat-sunat dalam solat yang boleh kita dapatkan hasil dalam satu ibadat solat yang kita kerjakan. Jadi nak tahu tentang perkara ini, boleh tekan beg kuning sekarang. Jom kita tambahkan amalan sunat dalam solat kita, insya-Allah.